hari ni buka puasa rumah Nahim. You masak apa ni, Nim? Ayam buna. Lama you tak makan ayam buna kan? Ui, saya rasa saya macam dah 2 tahun dah sini tak makan. Ha, Muka apa potong macam ni, Nim? memanglah saya biasa potong macam ni. Senang makan. Oh pula, yang ni jambu biji tak buang. Biji saya suka makan. Oh pula, asal anggur tak belah 4 je? Nasi you pandai buat sambal belacan kan? Saya rasa karena ayam buna nasi makan ni sekali sedap lah. Sama belacan, boleh je. Itu belacan ada tak? Belacan tak ada. Tapi cili-cili lain semua ada. Saya lagi kejap lah, pergi kedai beli. Bakar dulu. Macam ini ada lobek kan? Saya rasa nasi sikit lah. Ui, aku rasa kalau ada start belacan kat rumah kau dah lupa kampung nanti, Nim. Ni potong-potong nanti, lepas tu blend. Ini apa? Saya dah nampak tapi nama tak tahu. Ini nama dia sambal belacan. Sambal bilican. Nasi suka tak buka puasa rumah saya? Suka. 30 hari puasa, saya mau 30 hari datang sini, boleh ke? Tak boleh. Alamak. Kita tak. We usually eat fruit Oh. and some sweet item. Also we goreng-goreng lah. Oh, berat-berat tak ada? After prayer kita makan macam heavy food lah. Nasi semua baru makan lepas semayang lah? lepas semayang lah. Oh. Ui, wallpaper gambar muka sendiri Iyalah. Wah. Malu-malu ambil. Tak ada malu. Ui, ini barang baik punya. Sekejap. Macam mana tu? Bilican ini betul-betul sedap lah Nas. Ui. Sambal belacan, ikan goreng, ayam macam ni. Oh, saya boleh habis satu periuk. Ui. Aku kan tak pergi terawih kejap lagi. Ni ada lebih lagi ni. Macam dah tak nak makan dah semua. Saya bungkus boleh? Tak boleh.